Assalamualaikum guys dan selamat datang kembali kepada Syawar Pro. Dan hari ini kita akan bermain EVIP bersama Syakir Rizky. Sekali lagi dengan Mika dan Haris. Jom kita sama-sama bermain EVIP dan lari daripada next boy yang sangat membunuh orang. Okay, jom. Okay guys, kita tengah main ni. Oh, dia boleh third person. Ya? Tak. Oh, keep. Tolong guys, tolong. Okay, masa untuk tunjukkan guys W skill saya. Let's go. Tapi kan, guys, dalam game ni kita boleh double jump. Mika down. Guys, Mika down. Okay, Mika down. Okay, let's go. Kita dapat. No, Mika mati. Dah mati. Guys, untuk pengetahuan korang, dalam game ni kalau 3 kali kena revive terus mati, tak boleh revive orang. Tak boleh revive dia dah. Masa dah nak habis. Okay, let's go guys. Pusingan pertama kita menang, Aki. Let's go. Okay guys, sekarang special round mimik. Kita kena lari daripada orang yang suspicious. Untuk pengetahuan korang, guys, special round mimik ni kita kena lari daripada orang yang lain sikit. Mungkin orang tu bukan orang yang sebenar. Okay, jom. Let's go guys, kita kena lari. Haris. No. Guys, tolong aku. No. Guys, saya tengah down ni. Okay. Orang betul. Oh, nasi. Seperti tadi, kita tengah revive Haris. No! Guys, saya dah mati dah. Okay guys, saya sedang cari jalan untuk tolong Mika. Mika palsu tadi guys. Tadi tu Mika palsu untuk pengetahuan korang. Sebab Mika dah down.
Untuk pengetahuan korang, bagi saya inilah special round paling susah. Guys, kalau sekali lagi saya kena orang yang suspicious, mati. No! Guys, saya mati guys. No. Seperti untuk pengetahuan guys, saya pernah main game ni. Okay, sekarang saya akan membeli beberapa barang di dalam shop ni. Jadi apa yang patut kita beli guys? Revive grenade. Okay, mungkin boleh. Apa pengetahuan korang? Revive grenade dapat revive orang lain dengan baling je. Okay. Tu je. Jadi untuk pendapat guys, untuk pendapat korang, revive grenade ni berguna tak? Okay, jom kita main. Let's go. Okay. Untuk pengetahuan guys, korang dah tahu yang saya sedang merakam di dalam mobile. Jadi tolonglah subscribe sebab rakam ni bukannya senang dalam mobile. Okay? Tolonglah please lah subscribe. Sementara tu jom. Okay guys, saya nak tanya korang, apakah pendapat korang? Mana satu lagi senang? First person ke third person? Tolong. Kena kejar. No, saya kena tolong orang. Sama-sama. Masa untuk tolong orang yang dalam bahaya. Mana orang tadi? Tak silap saya jumpa tadi. Oh, alamak. Frank, what the hell are you doing, man? Weh, kejap. Tu bukan ke? I'm the trash man. Akid! Frank, what the hell are you doing, man? That's my character. Okay guys, saya nak tolong. I'm the trash man. LeBron James. Okay guys, kita kena lari. Let's go. Kita akan menang. Menang. Yes sir guys, kita menang. Nari sikit.
Menari sikit. Okay guys. Tak ada masa untuk relax sebab sekarang ni special round. Mungkin special round ataupun tidak. Saya tak pasti. Guys. Ni round biasa. Jadi tak perlu takut sangat. Tak perlu takut sangat guys. Okay guys, ingat guys. Okay korang, ingat saya ni bukan parkour pro ke? Jom. Mika. Tolong guys, tolong. Tapi jangan takut guys. Saya ni parkour pro. Jangan pandang rendah kepada saya. Sebab saya ni bukan parkour noob. Nampak tak tu guys? Alamak, kena tolong. Okay. Alamak guys, tolong. Sikit lagi ni. Okey lah guys, tiba masanya untuk apa? Special round. Okey, jom kita buat. Okay, let's go guys. Special round akan tiba dalam masa 4 saat. 3, 2, 1. Alamak. Let's buat speed ni. Tak apa sangat. Sebab saya ada untuk selamatkan korang. Hebat tak hebat? No guys. Saya mati guys. Masih. Nasib lah guys. Guys, orang ni tolong. Nasib lah. Alamak, makin
Dimmadome, owner of the Dimsdale Dimmadome. Thank you for locating my long-lost son, Dale Dimmadome, heir to the Dimsdale Dimmadome fortune. If there's anything I can ever do to repay you for your kindness, all you need to do is ask. Saya dapat revive Aki. Nampak tak guys betapa pro-nya saya. Ada orang sikit lagi nak mati. No guys, sempat tak? No. Seorang dah mati. Okay, let's go. Dia sikit lagi nak mati. Tengoklah guys, betapa pro-nya saya. No. Bro, ramainya. Yo guys, ramainya mati. Okay guys. Oh. Guys, bagi pendapat guys. Nak pilih mana? Bagi saya akan pilih bedroom. Bedroom ni tempat dia luas. Okay. Okay guys, kita akan menanti. Saya akan menanti pendapat guys tentang apa map yang guys akan pilih. Okay, let's go. Alamak guys, sekarang kita main kat construction station. Tapi tak ada masalah bagi parkour pro macam saya. Okay, jom. Untuk pendapat korang, special round akan, untuk pendapat korang, setiap map akan bermain dalam 3 round. Round terakhir akan bermain special round seperti yang korang nampak map yang sebelum ni. Alamak. Perfect. Money. Solve the puzzle. Go ahead. Okay, perfect. Okay, perfect. How are you? How are you? How are you not in school? That's it. Yeah. Okay guys, saya tengah angkat orang ni. Okay.
guys. Parkour skill. Mana Aki? Aki. Let's go. Jom. Jom guys. Kita akan mengembara tempat ni bersama. Is that Bro, ada orang tidur di dalam tu. Dude, it is still massive. Yeah. Massive. Tengok parkour skill. Nampak tak guys? Hebat tak parkour skill? Okay guys. Sikit lagi nak habis masa. Tamat lah guys. Guys. Nombor 1 Nampak tak guys? Betapa hebatnya parkour skill Shawar Pro ni. Sebab itulah saya namakan saya Shawar Pro. Okay, let's go. Sementara tu jom. Naik kita bumper dulu. Tempat apa ni? Macam baru je tempat ni guys. Mungkin ni tempat. Apa pendapat korang ni? Tempat kawasan. Mesti kawasan pembinaan kan? Apa benda bunyi tu guys? Nak buat apa? Guys. Sikit lagi nak mati guys. Tu yo. Okay guys, Mika dong. Yuna guys. There's nothing we can do. Okay guys, kita kena selamatkan Akid. Let's go guys, let's go. Exactly what the Undertaker told John Cena. Let's go guys. Ada. Okay, let's go guys. Banyak orang kita revive ni. Depa semua parkour noob. Maaf. Sampai je orang. Mika dong. Mika. Mana Mika ni? Tengok guys. Saya ni nombor 1. Ingat saya ni apa? Saya ni parkour pro kot. Ingat saya ni apa? Parkour noob. Banyak kali saya kata tu. Saya cemuk lah. Okay guys, let's go. Special round korang. Untuk pengetahuan korang, sekarang ni special round. Let's go. Okay. Kita jangan membazir gol lalu.
Sebab ini special round. No, munjam. Munjam guys. Munjam dapat. Let's go guys, tengok ni. Saya ni boleh lari kat sini. Okay, let's go lah. Jangan relax. Jangan relax lu. Jangan relax. Wow guys. Please just work with me here. I promise I will explain everything later. Okay guys, let's go. Revive orang lain. Oh guys, tolong. Aduh, first time mati dalam ni sebab special round. Special round tu tak apa-apa dah sangat cuma. Tapi ni sangatlah Okay, let's go. Cantik parkour. Kau ni pun parkour pro lah. Bagi title parkour pro macam kau juga. Tengok tu guys, parkour pro dah datang. Let's go guys. Let's go. Cantik lah guys. Tapi bukan nombor 1 lah. Cheese guys. Okey lah guys, sampai sini je lah video ni. Tolonglah like and subscribe untuk buat channel video yang baru lagi. Okey. Jadi kalau nak tengok saya main evade parkour pro lagi sekali, sila like dan subscribe untuk part 2. Bye.